Kau lawak. Tengok bodyguard saya guys. Tengok bodyguard saya tu. Tengok bodyguard saya tu. Tengok bodyguard saya tu. Kau lawak pula. Amboi, sayang kat mana tu? Buat apa tu? Sorry sayang, saya tengah kerja. Macam TV3. Macam drama TV3. Ya, anjir sayang. TV3 ni drama maghrib, lepas maghrib ni ada. Alah. Dia tengah borak kawan tu. Okey. Pak, suruh Sarah tengok live aku. Suruh Sarah tengok live aku sekarang. Kau lawak tu. Esok perform apa? Azifah siapa punya? Azifah milik mak dia. Milik mak dia, kakak dia. Tak nampak? Apa? Tak apalah. Azifah milik mak dia, kakak dia, Baby Ellie, Uncle Meng. Apa Meng? Uncle Meng. Saya panggil dia uncle. Saya suruh orang panggil uncle. Saya tak nak panggil dia papa. Saya start nak panggil dia uncle. Mak dia, Datuk Aida pun suruh panggil saya Cik Dah. Saya tak nak panggil Cik Dah, saya nak panggil aunty juga. Tak apa, saya panggil je uncle dengan aunty cukup lah. Saya lupa bagi tahu dia Milo kosong. Apa? Saya lupa bagi tahu dia Milo kosong. Rasa gula. Zaki senyum. Saya tak buang misai guys. Misai dengan janggut belum buang. Dah ada janggut dah. Saya memang ada. Saya cuma banyak buang. Saya suka clean shave.